Nasib kaum Melayu palsu di negeri kasino Malaides semakin gelap. Di kota-kota besar, mereka kalah bersaing dengan kaum Cina dan para pendatang. Sebab, kaum Melayu palsu Malaysia umumnya pemalas. Nah, di kampung pun mereka harus berebut tanah dengan penduduk asli, yang kini semakin berani mempertahankan haknya. Itulah beberapa klip video memaparkan perselisihan faham antara sekumpulan penduduk kampung orang asli. Penduduk orang asli semakin berang apabila anggota polis terbabit memberitahu bahawa tanah tersebut sudah dibeli oleh orang lain. Bayar pada siapa? Tak ada. Tanah 999 dah. Macam mana boleh lulus tanah ni watak apa? Orang Melayu. Itulah perebutan tanah antara Melayu palsu dan penduduk asli Malaysia yang melibatkan polisi. Nah, di kota-kota besar pun kaum Melayu palsu semakin tersingkir. Rumah atau flat mereka dibangun lagi oleh pemerintah, dan tentu saja harganya semakin tak terjangkau oleh Melayu palsu. Misalnya seperti yang terjadi di Sungai Baru, Kuala Lumpur. Kita buat kerja sampai suami saya sampai sakit-sakit mas kat sini. Sampai sakit-sakit kita orang. Lepas tu hari ni dah tiba-tiba dah jadi macam ni dah. Ni korang hajar ni. Cakap pemaju ni, sorry nak cakap lah, pemaju setan. Dia bukan binatang ni, dia setan. Itu je. Itu sikap dia. Dia kalau manusia binatang pun masih ada perasaan tau. Masih ada lagi sifat kasih sayang. Ini bukan dah binatang lagi dah. Dari mana? Ini adalah kampung Sungai Baru. Tempat orang Melayu diorang buat macam ni. Dan kalau nak tahu, ini masih lagi hak penduduk. Ini masih hak penduduk, bukan hak diorang pun. Jangan tanya pasal Menteri Melayu. Ini semua Menteri Melayu aku tak tahu kat mana. Melayu ke tak Melayu diorang sebenarnya. Begitulah nasib kaum Melayu palsu Malaysia. Sebenarnya mereka adalah keturunan suku-suku dari wilayah Indonesia. Tapi mereka umumnya bersikap sombong dan suka menghina Indonesia. Karena semakin terhimpit di Malaysia, jangan-jangan mereka akan diusir atau diminta balik ke Indonesia oleh penduduk asli. Ada banyak suku orang asli di Semenanjung. Mereka pemilik sebenarnya tanah Malaysia. Jadi, sebetulnya kaum Melayu palsu hanyalah menumpang di Malaysia. Apalagi, kaum Melayu Malaysia juga bukan kaum pejuang yang berjasa mengusir penjajah. Tahukah anda, terdapat sekurang-kurangnya 18 suku kaum orang asli yang terdapat di Semenanjung Malaysia, di mana terbahagi kepada 3 kumpulan utama. Kumpulan pertama ialah Melayu Proto, kumpulan kedua ialah Senoi dan kumpulan ketiga ialah Negreto. Setiap kumpulan mempunyai 6 suku kaum di bawahnya. Kumpulan pertama ialah Melayu Proto, di mana terdapat suku kaum seperti orang Kuala, orang Kanap, orang Seletar, Jakun, Semelai dan Temuan. Dan kumpulan kedua pula ialah Senoi, di mana terdapat Temiar, Semai, Semak Beri, Jahut, Mahmeri dan Cik Wong. Dan kumpulan yang terakhir ialah Negreto, di mana terdapat suku kaum di bawahnya ialah seperti Tensiu, Jahai, Kintak, Mandrik, Lanoh dan Batek. Setiap suku mengamalkan cara hidup yang berbeza-beza, kepercayaan yang berbeza-beza dan juga cara pertuturan yang berbeza-beza. Seperti contoh saya berikan ialah cara pertuturan. Jika saya orang asli Jahut bertemu dengan orang asli Semai, saya akan menggunakan bahasa Melayu untuk bertutur dengan orang asli Semai tersebut. Kerana jika saya menggunakan pertuturan ataupun bahasa Jahut saya dengan orang asli Semai, sudah tentu dia tidak memahami apa yang saya katakan. Itulah pemilik sebenarnya tanah Malaysia. Dan sekarang mereka mulai berani mempertahankan hak mereka, seperti yang terjadi di Pahang belum lama ini. Itulah
beberapa klip video memaparkan perselisihan faham antara sekumpulan penduduk kampung orang asli dengan beberapa orang anggota polis selepas ada yang mendakwa tanah yang diduduki oleh orang asli tersebut telah diberikan kepada individu yang lain. Kejadian yang berlaku di kampung Arung Pahang semakin panas apabila beberapa orang anggota polis yang masuk ke kampung itu bertindak mahu menahan penduduk kampung yang dikatakan bermain judi dan minum arak. Menerusi video yang kini tular di media sosial, kelihatan sekumpulan orang asli bertengkar dengan beberapa orang anggota polis kerana berang apabila mendakwa tujuan sebenar pihak polis itu masuk bertujuan untuk merampas tanah yang mereka duduki sejak turun-temurun. Penduduk orang asli semakin berang apabila anggota polis terbabit memberitahu bahawa tanah tersebut sudah dibeli oleh orang lain dan meminta agar mereka datang ke balai bagi menyelesaikan masalah itu. Bagi penduduk orang asli, mereka kesal kerana mendakwa sudah membuat permohonan pemilikan geran tanah sejak sekian lama namun akhirnya menjadi milik orang lain tanpa pengetahuan mereka. Bagaimanapun kekecohan itu berakhir apabila anggota polis terbabit terpaksa beredar dari situ selepas menerima bantahan daripada penduduk kampung orang asli. Polis ni. Ini kerja tanah ni. Kerja polis ni. Jangan duk. Jangan duk ugut saya. Ugut. Semalam yang ugut dulu. Siapa yang ugut? Siapa yang ugut semalam? Siapa yang ugut? Siapa yang ugut? Siapa yang ugut? Siapa yang masuk? Ada tu malam. Awak tolak orang perempuan dalam rumah dia semalam. Siapa yang tolak? Saksi malam. Saksi ramai weh. Jangan. Siapa yang nak main gara-gara ya? Jauh. Jauh dah. Tolak. Boleh kurang ajar orang ni. Malam kita orang kampung tolak. Boleh. Jauh. Siapa yang nak gara-gara lah suami saya tu. Ada relax lah. Saya ada main maki sini. Kita buat berbincang, jangan apa. Awak duduk situ, duduk kat situ. Tak, sama relax kan. Orang sini dong ajar ni. Tanah orang. Orang asli turun-temurun ada geran. Lepas tu macam mana kira? Ikut undang-undang je. Apa? Tengok kebenaran lah. Hai, dia orang dah beli tanah ni cik. Dia bayar 2 juta dah. Tak ada. Ini kita Bayar pada siapa? tak ada. Tanah 999 dah. Macam mana boleh lulus tanah ni wakta apa? Orang Melayu. Tak gila tahu. Awak mungkin kenal. Siapa tak kenal awak? Nian. Sekali ni. Saya tak mahu kecoh. Orang lama dah. Saya tak mahu kecoh. Tanah ni turun-temurun dah. Cik, masa awal-awal tu, diorang dah bayar pampasan dah. Mana korang? Hak mana? Pampasan hak mana? Yang kilang tu semua Pak Jaka. Ini kan tahu dah nak pandang ni. Tak, sekali ni. Sekali ni. Kurang macam ni. Kalau tak tahu dah mandai. Ni cakap yang ni. Cari orang buat apa yang dia bagi duit tu kata. Mana saya tahu. Orang kilang ni. Dia tahu. Tak payah. Belum sampai. Tak sekali saya tak mahu nak main. Saya nak seorang dua orang je. Kita pergi ke balai ataupun Semua. macam ni, kalau awak tak setuju. Sebab tanah orang kampung ni ramai sini. Nak bawa apa? Bawa seorang dua. Tak, okey, tak apa. Tak mau nak pergi semua, jom pergi semua. Pergi semua lah di balai bincang. Awak orang tiga orang pergi balai. Masalah apa pergi balai sebab kita orang pertahan ni. Ini apa medan? Okey, seorang anggota polis. Semalam dia orang main judi. Kebenaran. Saya ini orang judi, betul tak? Menjudi. Kurang siapa mencuri? Siapa mencuri? Saya haram. Kalau haram hak asal. Kalau orang Muslim asal dia bukan dudukan haram. Tanah judi asalan seorang asli. Haram ini orang asli. Cakap saya. Okey, saya bukan nak gaduh ni. Saya pun tak cari gaduh. Datang nak gaduh. Memang tak. Awak datang cari padam. Memang mana? Awak datang menyerang.
Apa awak jangan? Ni awak nak kereta semalam ke balai. Awak kereta habis. Awak bayar habis. Apa ni? Saya dah minta buka lah orang ni. Dah habis dah. Dah habis pergi balik. Bukan dah habis tak apa. Ya. Saya takut nanti berulang lagi. Saya takut ada lagi tak habis. Okey, saya boleh rendah. Tapi jangan macam ni, Datuk. Saya tak suka. Tak kecil pasal tanah kita orang tak kecil. Saya akan naik ke mana? Sebab kita mencari rezeki pada tanah. Yang kebenaran saya. Tak kecil benda ni tu. Masa ni sebab kita orang mencari rezeki atas tanah. Saya perkuatkan hak saya, bukan hak orang. Okey. Minta maaf lah. Sebab kita orang pertahan hak kita. Biar dia cakap berbahasa sikit. Begitulah perlawanan yang dilakukan oleh orang asli Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.